tarik satu dengan nasi lemak satu. Telur 2 biji. Jangan lupa. Dah mula. Telur. Berita penting. Seorang warga emas dipercayai mati ketika bermain rugby bersama cucunya. Hasil soal siasat mendapati tengkuk beliau patah. Seorang kanak-kanak apa? Maafkan saya. 2 orang banduan yang dipercayai bukannya biduan telah melarikan diri secara menukar-nukar beten dari penjara Kajang. Banduan-banduan tersebut telah mencuri basikal Encik Murad dan telah menyebabkan beliau peras menungging. Isteri Encik Murad sangat memarahi Encik Murad kerana hutang basikal tersebut masih belum habis dibayar. Ini berita Encik Murad ke berita banduan ni? Baca je lah. Kau banyak soal lah. Gambar-gambar mereka adalah seperti berikut. Banduan yang pertama adalah Abdullah bin Sa'id, berusia 29 tahun. Dan banduan yang kedua adalah Kasim bin Kasum, berumur 67 tahun. Yang abang tengah berita ni. Nanti. Untuk berita selanjutnya, kita berlintas langsung bersama Budin. Dah. Terima kasih kepada Karim yang berada di studio tu. Nama saya Budin. Karim tu kembar saya. Okey, hari ni kita nak menemu buat mangsa dan juga saksi utama kepada kejadian banduan yang lari daripada penjara Kajang tu. Apa kata kalau kita pergi menemui bual beliau? Jom, kita cari beliau. Pastilah. Kita dah nampak dah. Cik Murad bukan main tekanan lagi dia. Sorry. Okey. Cik Murad. Saya nak bercerita sikit atau bertanya mengenai kejadian banduan yang lari daripada penjara Kajang tu. Cik Murad merupakan saksi utama kan? Dan basikal Cik Murad pun telah dicuri oleh banduan-banduan tersebut. Cuba cerita sikit. Macam mana? Baik. Nama saya Murad. Saya dah kahwin dah. Bini seorang, anak 3. Kerja saya menternak tomato. Menternak tomato? Menternak ke? Bukan. Kecil-kecil dulu saya bela dia dekat kat pokok. Sekarang dah besar dia boleh berjalan. Cik Murad ni betul ke tak betul? Sekarang saya ada 3 tomato. Cik Murad, saya tanya pasal kejadian banduan-banduan tu yang curi basikal Cik Murad tu. Bukan pasal tomato. Cuba cerita sikit. Ya. Masuk TV ke? Masuk TV lah ni, berita. Saya ucapan ni, ucapan. Boleh. Mak, sorry. Raya ni saya tak boleh balik. Ada kerja. Boleh tu. Okey, macam mana cerita pasal basikal yang hilang tu? Belum tu bini Cik Murad bukan main marah lagi pasal basikal ni. Yalah. Macam mana isi Cik Murad sekarang? Marah, bukan tu saya duduk sini. Tak balik 4 hari dah. 4 hari. Cerita macam mana basikal. Kenapa Cik Murad? Tomato saya panggil. Tomato saya panggil. Saya kena bagi dia makan. Pasal ni Cik Murad. Cik Murad. Macam tu lah pengalaman beliau yang sungguh menyedihkan hati mengenai banduan-banduan yang telah mencuri basikal beliau. Kau kat mana ni? Aku dekat dia. Apa ni?
Benda nama tempat ni. Kau pergi dulu. Nanti aku datang. Aku tengah kerja. Tengok ni. Tengok ni, telefon dia gaduh-gaduh apa ni? Nanti kau tengok balik. Aku dah start dah ni. Saya memang sibuk sekarang ni. Saya baru dapat berita terbaru mengenai kejadian banduan yang lari pada penjara Gajah. Kami baru dapat sumber-sumber tertentu bahawa terdapat seorang lagi mangsa kekejaman banduan tersebut. Apa kata kalau kita menemu ramah beliau? Saya dapat tahu yang beliau sekarang berada di sini. Kami seram tempat ni. Ni memang menunjukkan mangsa dia. Cik? Oh, Cik. Cik. Buka dulu, Cik. Saya dapat tahu yang Cik ni merupakan mangsa kekejaman banduan yang melari dari penjara Kacang tu. Cuba cerita sikit. Diorang curi seluar saya. Tengah saya tadi. Tengah hilang seluar. Dia curinya seluar. Tolong. Bang, saya nak seluar bang. Nama Cik nama? Nama saya Fuad. Nama sial pada Cik Fuad ni. Semua kejam banduan Seluar saya hilang. Tak apa, Cik Fuad duduk sini dulu. Tak apa, kita orang keluar dulu. Kena ikut boleh? Tak apa. Cik Fuad dulu nanti kita orang cuba selesaikan. Kita orang panggil bomba. Okey. Nampaknya sampai sini sajalah daripada mangsa kejadian banduan tersebut. Semua kejam banduan itu. Jadi kita kembalilah ke studio bersama Karim. Terima kasih kepada Budin. Budin tu kembar saya. Kepada warga Kolej Christmas, disarankan agar berhati-hati kerana dipercayai banduan-banduan tersebut sedang berkeliaran berhampiran di kawasan anda. Yang tengah makan tu, hati-hati sikit. Nampaknya sampai di sini saja berita kita pada hari ini.